Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faradila Ikmal Omar dari Universiti Islam Selangor akan membentangkan satu topik yang agak terkini tentang fenomena fear of missing out di media sosial, kesan terhadap kesihatan mental mahasiswa UIS. Okey, baiklah sedikit latar belakang tentang dunia belia dan dunia cyber. Okey, menurut laporan Internet User Survey 2023 oleh MCMC, lebih 95% belia Malaysia yang berumur 20 hingga 39 tahun menggunakan aplikasi media sosial setiap hari. Jadi mereka ini adalah generasi yang sentiasa berhubung sentiasa dalam talian dan juga di alam maya yang membentuk tingkah laku norma dan juga pemikiran mereka yang bergantung kepada apa yang dihidangkan dalam media sosial. Okey, bercakap tentang cabaran era digital, ada banyak kalau kita nak listkan. So, antaranya adalah cyberbully, okey, ketagihan konten, tiada sempadan interaksi, kita boleh berinteraksi dengan sesiapa sahaja, okey, berlakunya penyebaran fitnah dan juga kehilangan nilai adab dan hormat dalam kita berkomunikasi dekat media sosial ke ataupun apa-apa platform digital. Dan inilah dia berlakunya juga FOMO dalam kalangan pengguna media sosial itu sendiri. Okey, apa itu FOMO sebenarnya? Okey, perkembangan pesat media sosial telah menjadikan platform digital sebagai medium utama interaksi, sebagai contoh Facebook, TikTok, Instagram. Namun, keterdedahan berlebihan turut mencetuskan fenomena FOMO, iaitu perasaan cemas atau bimbang kerana merasakan diri ketinggalan daripada pengalaman maklumat atau aktiviti yang dikongsi orang lain. Jadi mereka ini akan sentiasa rasa ketinggalan dari segi pengalaman, dari segi maklumat, dari segi apa-apa juga aktiviti yang dikongsikan oleh orang dalam media sosial. Jadi bila mereka ini melihat, mereka rasa macam ketinggalan. Contoh kalau tengok orang berpakaian, orang trend punya fashion. So kita yang ada orang kata elemen-elemen FOMO dalam diri tu, dia akan rasa, oh kenapa aku tak ikut fashion terkini, dia rasa ketinggalan dan sebagainya. Jadi perasaan itulah yang mewujudkan dia rasa bimbang ataupun dia rasa cemas. Kenapa dia tidak seperti orang lain yang ada dalam media sosial? Okey, seterusnya mengapa berlakunya FOMO? Ada banyak sebab lah atau banyak faktor. Antaranya adalah satu, pengaruh media sosial. Okey, pengguna sering melihat kehidupan orang lain yang kelihatan lebih menarik, berjaya atau bahagia di media sosial. So itu yang mereka nampak. Tapi kita kena fikir bahawa kadang-kadang benda yang orang kongsikan di media sosial itu adalah sekadar konten. Hakikat atau realiti mungkin kehidupan dia tak begitu. Tetapi kerana disebabkan pengaruh, pengaruh media sosial itu tadi yang menyebabkan kita ataupun mahasiswa itu sendiri dia rasa macam uh, bila tengok kehidupan orang lain tu macam lebih best daripada kehidupan dia sendiri. Jadi itu yang menyebabkan boleh terjadinya FOMO dalam diri seseorang. Okay, seterusnya tekanan sosial dan budaya popular. Baik, budaya yang menyanjung trend terkini seperti produk viral ke, event eksklusif ke, atau fenomena media yang lain boleh mendorong individu mengikut arus. So ini yang juga menjadikan mereka ini rasa macam terikut-ikut dengan trend ataupun budaya popular yang mungkin luar daripada konteks Malaysia. Kita ambil contoh sebelum ini macam K-pop. Dari segi penampilannya, dari segi gaya hidupnya kan. So banyak belia ini dia terpengaruh dengan budaya K-pop itu sendiri. Jadi kalau mereka tak ikut budaya tersebut, dia mungkin akan rasa ketinggalan dalam kalangan rakan-rakan. Okay? Ataupun benda-benda yang rakan-rakan tunjuk ke, rakan-rakan sharekan ke, dia rasa dia tak tahu. Jadi ataupun dia ketinggalan, dia tak involve dengan budaya popular tersebut. Itu juga mungkin boleh menjadikan mereka ini rasa FOMO itu cemas dan bimbang. Okay. Yang ketiga adalah gaya hidup digital yang sentiasa aktif. Dunia digital yang 24 jam tanpa henti menyebabkan individu sukar melepaskan diri daripada keperluan untuk sentiasa online. Kita bertanya diri kita sendirilah. Ada masa terluang sikit, kita akan ambil handphone, kita akan scroll, akan tengok. Ada masa terluang sikit, even
kadang-kadang tu bukan masa terluang dalam kelas, dalam waktu kuliah, contoh ataupun kadang-kadang ada orang tengah driving waktu berhenti kat traffic light kan. Kadang-kadang kita macam terikat dengan kehidupan digital tu sendiri. Okay? Dan akibatnya mereka sentiasa merasa bersalah atau tertekan apabila tidak terlibat atau tidak tahu apa yang sedang berlaku. Saya ambil contoh sekarang isu GSF, Global Smooth Flotilla. Banyak kita dapat info daripada media sosial. Lepas tu kita tengok kawan-kawan kita punya klik uh, family members akan share dekat status WhatsApp, akan share dalam WhatsApp kan. So dekat situ sebenarnya kita dapat info dan kita pun naklah berkongsi tentang GSF ini kepada orang lain dan kalau orang sembang tu kita tahu. Dia bila terjadinya perasaan cemas dan bimbang tu bila orang cerita aku tak tahulah apa benda yang terjadi sekarang nampak pula macam ketinggalan kan. Jadi sebab kita tak nak rasa ketinggalan itulah yang menyebabkan kita ni rasa macam kena ni dengan media sosial, kena follow rapat, kena ni benda yang bagus lah. Tapi kalau benda yang sebaliknya, jadi kena pandai lah guna media sosial tu macam mana bergantung pada tujuan kita juga. Kajian ini ada dua objektif. Yang pertama adalah untuk menapasti tahap kehadiran FOMO dalam kalangan mahasiswa UIS yang menggunakan media sosial dan yang kedua adalah untuk mengenapasti hubungan antara FOMO, penggunaan media sosial dan kesihatan mental dalam kalangan mahasiswa UIS. Seterusnya adalah tinjauan kajian lalu. Okey, kita telah melihatlah beberapa kajian-kajian lepas berkaitan dengan FOMO ini. Sebagai contoh, kajian Suhaila Abdul Wahab et al. 2023 mengesahkan bahawa gejala FOMO semakin ketara dalam kalangan pelajar universiti, didorong oleh gaya hidup berasaskan telefon pintar dan juga budaya selalu dalam talian seperti mana yang telah diterangkan tadi. Okay, seterusnya daripada Martin Otta 2020 melaporkan hubungan positif antara tahap FOMO dengan penggunaan media sosial yang berlebihan menandakan bahawa FOMO bukan sekadar fenomena sosial tetapi satu bentuk tekanan psikologi yang berpunca daripada ketagihan maklumat digital. Okay, seterusnya daripada Nugrahanto dan Nugrahani 2023 yang menegaskan bahawa individu yang sering membandingkan diri dengan pengguna lain di media sosial akan mengalami penurunan kesejahteraan subjektif sebab ada tendensi untuk membanding-bandingkan kehidupan kita in reality dengan kehidupan orang yang orang share dekat dalam media sosial. So perkara itu sebenarnya boleh menyumbang kepada kita punya kesejahteraan lah. Kita akan rasa sentiasa tak cukup, sentiasa rasa diri kita kurang kan bila kita tengok kelebihan orang lain yang dipamerkan ataupun dipaparkan di media sosial. Seterusnya, Tandon et al. 2021 menyatakan ataupun melaporkan bahawa FOMO berkorelasi positif dengan simptom tekanan dan keresahan dalam kalangan dewasa muda berumur 18 hingga 25 tahun khususnya mereka apabila media sosial digunakan sebagai saluran perbandingan sosial yang berterusan. Itu yang dimasukkan tadi. Dia akan efek lah kita punya simptom-simptom FOMO tadi. Kita akan rasa resah, gelisah bila kita membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain yang kita lihat dekat media sosial. Okey, seterusnya Francina dan Emily 2018 menyatakan bahawa FOMO muncul daripada sifat intrapersonal seperti keinginan kita sendiri untuk kekal berhubung dan takut kehilangan hubungan sosial di alam maya itu sendiri. Jadi kita nak diri kita ni sentiasa rasa macam wujud, sentiasa rasa ada dekat dalam media sosial itu. Sebab itu dia punya intrapersonal ni maksudnya kita dengan diri kita sendiri. Kita yang rasa aku kena ada kat dalam ni. Aku perlu dekat sini kan. Sebab kita takut ketinggalan dengan apa-apa juga yang orang keep sharing dekat media sosial berkaitan dengan pengalaman ke, gaya hidup ke dan sebagainya. Untuk metodologi, kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif melalui survey ataupun tinjauan terhadap 120 orang responden yang terdiri daripada mahasiswa UIS
berumur di antara 18 hingga 26 tahun. Jadi edaran soal sidik secara dalam talian kita menggunakan Google Form dengan persampulan convenience sampling lah. Dan hasil dapatan kutipan data dan sebagainya kita analisis dengan SPSF secara deskriptif dan juga inference, iaitu untuk menguji korelasi hubungan antara pemboleh upah. Baiklah, untuk dapatan kajian secara demografinya, majoriti responden adalah mereka yang terdiri daripada yang berumur dalam lingkungan 21 hingga 23 tahun sebanyak 52 orang ataupun 43.3%. Okey. Dan majoriti juga adalah terdiri daripada kaum wanita ataupun mahasiswi perempuan ya, sebanyak 61.7%. Okey, dari segi tahap pengajian, majoriti adalah pelajar degree sebanyak 76 orang ataupun 63.3%. Okey, dari segi fakulti pula, kita boleh lihat kat sini majoriti adalah daripada pelajar ataupun mahasiswa dari Fakulti Sains Sosial iaitu seramai 28 orang ataupun 23.3%. Okay, seterusnya dapatan kajian untuk korelasi. Kita melihat hubungan di antara ketiga-tiga pemboleh ubah lah. Okay, jadi secara kesimpulan lah terdapat hubungan positif yang signifikan antara tahap FOMO dengan kesihatan mental mahasiswa, di mana peningkatan FOMO dikaitkan dengan peningkatan simptom tekanan dan keresahan. Untuk perbincangan, saya akan huraikan dapatan analisis korelasi. Okay, yang pertama, hubungan antara penggunaan media sosial dan implikasi FOMO. Dapatan menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif sederhana yang signifikan antara penggunaan media sosial dan implikasi FOMO lah. So, ini bermakna semakin tinggi tahap penggunaan media sosial, maka semakin tinggi juga tahap kecenderungan mereka mengalami FOMO. Yang kedua, hubungan antara penggunaan media sosial dan kesihatan mental. Okey. Dapatan menggambarkan hubungan positif yang lemah tetapi signifikan antara penggunaan media sosial dan kesihatan mental. Dapatan ini menunjukkan bahawa peningkatan dalam penggunaan media sosial mempunyai kaitan dengan perubahan terhadap tahap kesihatan mental mahasiswa. Walaupun kesannya tidaklah terlalu kuat. Dan yang ketiga adalah hubungan antara implikasi FOMO dan kesihatan mental. Terdapat hubungan yang positif yang kuat dan signifikan antara implikasi FOMO dan kesihatan mental. So, ini bermaksud semakin tinggi tahap FOMO yang dialami oleh pelajar, maka semakin besarlah kesannya terhadap kesihatan mental mereka. Okey, kesimpulan kajian ini membuktikan bahawa penggunaan media sosial yang berlebihan mempunyai hubungan signifikan dengan FOMO dan seterusnya memberi kesan kepada kesihatan mental mahasiswa lah. Jadi FOMO ni menjadi antara utama sebenarnya yang menjelaskan bagaimana media sosial mempengaruhi kesejahteraan psikologi pelajar. Secara praktikal, dapatan ini menunjukkan keperluan universiti untuk memperkukuhkan inisiatif kesejahteraan digital dengan menekankan kemahiran pengurusan diri dalam penggunaan media sosial lah. Jadi pelajar perlu dididik untuk membina kesedaran digital dan juga mengenal pasti tanda FOMO dan memupuk disiplin penggunaan teknologi digital secara seimbang. Jadi nak guna media sosial ke ataupun benda-benda berkaitan dengan digital tak ada masalah. Sememangnya kita pun tak nak ketinggalan dari aspek digital ini, tetapi biarlah penggunaan itu tidak memberi kesan buruk kepada kesihatan mental kita sebenarnya. Sebab kesihatan mental tu adalah benda yang paling penting yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Okey, untuk yang akhirnya sedikit kata-kata ya. FOMO bukan tentang apa yang kita terlepas tetapi tentang ketakutan kita untuk tidak dianggap relevan. Dan tidak semua yang trending perlu kita ikuti. Kadang-kadang yang terbaik ialah berhenti dan menikmati masa sendiri. Say no to FOMO atau enjoy JOMO, the joy of missing out. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.